Biasa imam-imam bilal-bilal saya yang muda-muda ni, saya cakap apa? Korang ada duit masjid kan, korang ada duit surau kan, jangan simpan. Jangan simpan. Sebab apa saya cakap jangan simpan? Sebab kita nak membumikan, kita nak jadikan masjid dan surau ni sebagai pusat, supaya kalau orang susah dia datang masjid surau dulu. Bukannya orang susah pergi minta-minta dengan orang lain. Tak. Itu pertama. Yang kedua, kita jadikan masjid dan surau kita di pusat kegiatan setempat. Kalau ada anak-anak yang cemerlang, bagi je hadiah pada dia orang. Nak beli apa? Belilah ikut kemampuan masjid, ikut kemampuan surau. Jangan pula kau anak cemerlang kau bagi hadiah motor, kopak masjid, kopak surau. Mungkin boleh bantu dia dari segi apa? Dia cemerlang SPM nak masuk universiti, kita bayarkan sebahagian yuran dia dulu. Bukan nak bayar semua. Kalau bayar semua mungkin surau kita, masjid kita pun tak mampu. Kalau datang kat kita 100 orang yang minta anak qaryah, kan banyak nak kena keluar, tak mampu masjid kita kalau nak bayar semua. Ikut kemampuan masjid dan surau. Biasa pesannya itu. Waktu saya jadi imam dekat kota, tuan-tuan, dekat ladang kat kota, anak-anak yang cemerlang, anak-anak estate yang cemerlang, tak kira lah dia dapat berapa A pun, PMR pun. Waktu tu UPSR ada lagi, PMR ada lagi. UPSR, PMR, SPM, STPM, STAM. Dapat je result, datanglah jumpa saya, ataupun jumpa Bilal, atau jumpa sesiapa saja JK Masjid, bagi result, kita keluar duit, kita bagi. Tak banyak masjid keluar duit waktu tu, tuan-tuan, sebab kita estate, bukan apa masjid ni banyak duit, tak. Kita bagilah ikut kemampuan. Waktu tu mampunya masjid bagi berapa? Satu subjek yang dapat A, kita bagi RM10. Kalau 5 subjek dapat 50. Tak seronok budak sekolah. Budak sekolah baru habis sekolah dapat pegang RM50, dapat pegang 100, membantu dia untuk masuk universiti nanti. Tu kita nak pusatkan. Kena ingat, ini saya pesan Imam Bilal AJK Masjid waktu saya bagi muzakarah imam masjid, muzakarah pegawai masjid dan surau Dun Kahang bulan lepas, awal bulan lepas, buat kat Tinam. Saya cakap dengan orang depan saya, ingat masjid ni, AJK yang berada di hadapan saya, pegawai-pegawai masjid, Imam Bilal, tanggungjawab korang besar. Sebab tu saya cakap depan diorang, saya ngaku kalau saya dilantik balik jadi imam dengan gaji sekarang, saya cakap saya surrender. Sebab saya tahu amanahnya besar. Jadi jangan ingat dapat allowance 900 bulan. So kalau masjid lah, surau tak ada. Ada daripada jawatan agama, itu pun 6 bulan sekali baru dapat kumpul. Dululah, sekarang saya tak tahu. Dia dapat 300, 6 bulan sekali kumpul dapatlah 1,800. Sekarang ni saya tak tahu macam mana. Sebab saya dah lama tak pergi mesyuarat bawah jawatan agama. Jadi jangan ingat dapat allowance sedap-sedap macam gitu. Tak. Allowance itu datang sekali dengan tanggungjawab. Haram untuk imam, untuk Bilal ambil gaji disebabkan dia jadi imam, dia jadi Bilal. Haram. Haram. 1 sen pun tak ambil. Habis yang kita bayar gaji Imam Bilal tu untuk apa? Kita bayar bukan sebab dia jadi imam, sebab dia jadi Bilal. Sebab masa yang dia korbankan untuk datang. Dia ada kehidupan yang perlu dia sara. Kalau dia dah berkorban masa, paling-paling tidak pun lah setiap waktu solat tu, paling-paling tidak sejam kita ambil lah. Sejam. 5 waktu solat 5 jam. Kita sedangkan satu hari kita kerja pun 8 jam je. Lainlah orang mungkin yang ada kerja lebih masa lah. Satu hari 8 jam je. Jadi dia dah korbankan 5 jam dia kat situ. Dia tak ada tempat lain yang dia boleh, mungkin boleh tambah rezeki dia, mungkin boleh tambah pendapatan dia. Kalau ada pun waktu pagi je lah sekejap. Kalau nak dibandingkan waktu zuhur dengan asar, pendek, tengah-tengah tu susah nak pergi. Mungkin nak cari duit tambahan.